Saudara, semalam saya mengeluarkan kenyataan di mana mendesak pihak pendawaan atau kerajaan untuk menyemak semula pendawaan atas Tan Sri Muhyiddin Yassin. Berikutan dua presiden kes melibatkan kes Datuk Seri Tengku Adnan Mansor dan YB Syed Saddiq. Ini kerana jelas pendawaan dekat Tan Sri Muhyiddin Yassin ini tidak relevan. Kerana tiada satu sen pun wang yang dimasukkan ke dalam akaun peribadi ataupun syarikat beliau. Dan tidak ada satu sen pun wang yang beliau belanjakan untuk tujuan peribadi. Saudara, kenapa saya bangkitkan perkara ini? Di sebalik subsidi yang diambil daripada rakyat dan cukai-cukai yang dinaikkan, rakyat perlu faham bahawa kerajaan buat semua itu dengan alasan untuk meningkatkan hasil negara. Maka kerajaan tidak boleh sewenang-wenangnya membazirkan hasil negara sesuka hati. Kerana di akhirnya, rakyat jugalah yang akan menanggung. Saudara dan saudari, setiap pendawaan di mahkamah bukannya percuma, di mana kerajaan perlu menanggung setiap kos-kos tertentu seperti yuran peguam panel kerajaan, allowance, kaki tangan kerajaan, kos pentadbiran dan logistik mahkamah, serta kos allowance saksi dan lain-lain yang boleh mencecah ratusan ribu ataupun jutaan ringgit. Siapa yang kena tanggung semua ini? Selain daripada bazir wang rakyat, ia juga membazirkan masa mahkamah. Dan sekiranya pendawaan itu dibuat semata-mata bermotifkan politik, di akhirnya rakyatlah yang kena tanggung, di mana bil elektrik mereka naik, cukai naik dan subsidi diambil daripada rakyat. Dan apakah reaksi rakyat Malaysia? Rakyat Malaysia mesti menentang pembaziran wang rakyat melalui pendawaan selektif dan bermotifkan politik semata-mata kerana ia melibatkan pembaziran wang rakyat.